Yang ni Semua total tak? ni RM5. Agak-agak semua total apa? Saya rasa dalam total semua ni dalam 1,100. 2,000 lebih. 1,000 lebih. Saya 1,000 lebih lah. 1,100. Okey, ni dia RM5. Ini RM10. Ni RM10. Ajak RM10. Aku punya je banyak 50. Tadi kan saya ada 3 tau. Kalau dah bagi 3 50. Yang satu baku tu tak kira. RM5. Aku kat mak aku. Mak aku tak bagi aku lagi. Mak aku mesti selit dulu. RM20. RM3. Okey lah tu sayang. Kan Yelah RM3. Hush, baby punya ni. RM50. Siapa yang bagi ni kan, semoga Jangan diorang baling-baling sampul. RM10 lagi. Bagi saya. Bagi saya. Cerita. Siapa saya? Baby saya. RM10 lagi. Campak sampul bukannya duit. Bukan campak letak tepi ni. RM5. Jangan campak-campak baby. Terbaling. Baby nak balik ni. Iya, jangan campak-campak. Siapa ni? Janganlah imba-imba. Tak suka lah. Sampul dulu. Baby dapat 50 sekeping. Ni? Berapa ringgit? 1, 2, 3, RM4. Kenapa Cuba dia kau tak teka cukup kali berapa? RM5 sayang? Ha? RM4. Kenapa dia tak cukup kali RM5? RM4. Dia dalam poket ni tahu tak? Yang kalau RM4 ni Last dia, minute. Last minute. Apa yang ada je dia tak. Ui, ini tebal. Berapa yang? Botol tebal sampul. Sampul tu tebal gila tu. Sampul tu tebal gila. Banyaknya. 10. 10. Banyak bagi 10. Oh, ni pun tebal tak ni? Ni duit yang tebal ni rasa. Ni duit yang tebal. Tak sampul juga yang tebal. Alah, kan dah komot-komot. Ni berapa? Oh, 20. RM20. Ada tak bagi duit Shilly? Tak tahu je, tak tengok. 1, 2, 3, 4, 5. RM5. Aku dah jam. Aku kena tambah lagi RM20,000 kan. Tadi pack tak cukup tu. Ni kalau cukup boleh dah bayar duit ni. Boleh bayar duit tambah tu. Tambah apa? Duit hall tu. Wah, mahal tu. Tambah ni. Awak keluar Tapi sikit lah, normal babe. lah, normal price lah. Yelah, awak tambah sikit lah. Baby bayar semua. Ha? Baby bayar semua. Baby bayar semua. Betul? Betul? Tapi pakai duit sayang. Pakai duit ni ya? Honeymoon lah, Mal. Honeymoon tadi ada abang, ada sponsor. Tengah honeymoon lah ni. Tengah sponsor, ada sponsor. Dia baru semalam, dia message aku tapi aku tak balas. Baru tadi aku balas. Dia sponsor aku pergi Jepun. RM5. Banyak lah letih. Jom kita tidur dulu. Nak buka tu habis. Kita tidur hari ni kita boleh RM5. polok-polok. Kita boleh syayom-syayom. Dah, aku bagi kau kat bank aku. Ambil. Kat bank. Korang tahu tak suara Nini dah nak hilang dah. Nini demam. Dah nangis tadi. Siapa nangis? Mana ada? Dia dapat RM20. Mana ada baby nangis? Baby gembira. Dah nak tahu kan apa baby? Baby bukan nangis sedih. Baby bukan nangis sedih tadi. Baby nangis sebab gembira. Ya. Sebab baby rasa... Mana ada keluar video tadi kamu nangis? Baby rasa lah macam... Dia orang hadir lah. Sayang. Benci lah. Benci? Kenapa benci? Kau benci kenapa ni?
Kau tunggu settle ni. Memang aku balik, aku live Kenapa kat rumah, live maki. Kau lepak, yap. Kenapa Balik sayang? memang aku balik, aku live kat Kenapa rumah, tadi? live maki. Kau lepak, yap. Kenapa Balik sayang? to back the normal Kenapa? kodok. Kenapa sayang nangis tadi? Mana? Tadi saya nangis. Yelah, saya... Okey, kamu kena tahu tau. Bila saya dah kahwin, Bukan masa tengok video tu. Kenapa sayang? video tu sedih lah mak ayah kamu. Kan mak ayah baby, bukan mak ayah. Sayang. Memanglah memang mak ayah kamu. Habis tu siapa yang galas tanggungjawab Baik sekarang? sayang, cuba cakap sesulung dengan baby. Siapa yang galas tanggungjawab? Cakaplah baik-baik. Ya, baik-baik. Cakap tu. Tai. Semua suara tak ada. Siapa yang galas tanggungjawab tu? Lepas mak ayah yang kamu tak ada. Baby. Baby lah galas. Siapa surat ni? Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada juga tahu tak? Tadi kan aku nak beritahu kau. Nak jadikan tak cukup tadi. Aku ada bocor kat fans-fans kau tahu tak? Ada bocor kat fans-fans. Ada yang setengah, ada dua, tak tahu aku ada berapa. Ada fans-fans datang tak? Ya? Macam mana dia boleh datang? Dia orang tahu hall. Ya? Bapa. Saya tak kisah, benar tak apalah. Tapi kalau eloknya tak elok macam tu. Tak apalah. Tak Dia apa. Iyalah, tapi memang tak elok. Macam kita kan, takkan kita pergi. Contoh lah, jiran baby buat kenduri. Kita memang kenal. Tapi dia tak jemput tu, kita nak pergi kan makan haram. Tapi tak apalah kita. Dah tu haram tu. Tak, kadang-kadang mungkin lah kita tak tahu dia tak makan, dia datang. Tapi melainkan kalau macam kita okey je, kita tahu kan dia pernah. Walaupun saya tahu, kalau saya tahu tak apa, saya halalkan je, tak ada masalah pun. Tak ada je. Maksud dia macam yang memang saya tak kenal. Ngapanya? Patron? Habis saya tak kisah pun. Ada 2-3 orang saya pesan. Macam mana sayang boleh perasan? Macam mana? Dia memang saya tak kenal langsung. Saya tahu. Banyak je orang tak kenal langsung sayang. Tak, kalau dia tak kenal tu yang kenal yang saya punya belah. Saya boleh kenal orang tak kenal. Lepas tu saya pernah ada tengok editor, memang editor yang sebelum ni. Baik, family saya tak ada ambil apa-apa pun duit. Nak jadikan boleh bocor sebab ni kan Zuzana live. Mungkin orang tahu sebab tu kot. Tak ada masalah pun. Namanya anak. Ui, bapak dia, korang tak tidur lagi ke? Pukul 4 pagi ni, Mat. Korang tunggu kita orang live. Korang mesti fikir ni, diorang tengah buat apa sekarang ni. Sedangkan kita orang tak ada buat apa-apa pun. Tak mungkin lah. Jangan cerita kat nanti masuk media ni. Mana ada baby cerita? Mana ada baby cerita, baby cium sayang macam ni. Baby cakap lah mana ada. Dekat ikut saya tak apa. Ni apa? Ada. Comel. Asal kamu balik? Syah. Duit ada lah. Ada duit lagi? Baby tak pasal. Baby penat lah. Duit ni kita bagi je lah orang. Bagi orang? Duit ni? Banyak lah. Siapa nak duit ni semua? Kita orang tak nak. Tapi ganti dulu lah singa. Singa 3. Singa 3 lagi lebih dia dapat ni. Tebal yang tebal. Campur tebal. Apa duit tebal? Oh, patutlah RM1. Oh, ni ada surat lah. Ya. Dia bagi RM50. Wow, nak baca? Ni saya suka. Sekejap, sabar. Kan seronok macam orang bagi macam ni kan. Kita tak tahu. Dia ada surat kan? Tak kisah pun amount berapa. Jadi ada surat kan. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru Nini dengan Mal. Moga Kerel. Baby baca. Saya tak reti baca. Bagilah saya baca. Ini surat awak. Dia hantar awak saya baca.
Kerel apa sayang? Moga kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Ikhlas Cik Ija. Kawan ibu ni. Kawan baik ibu. Apa Kerel? Orang kekal. Mana dia tahu? Terima kasih Cik Ja. RM20. Sayang. Ini the prank gitu. Ha? Ini di Tak, itu saya dah buka lah. Saya letak situ. Tak apa. RM40. Sebab tulis satu RM40. Yang benda ni Mubarak. Selamat Hari Raya ni Mubarak. Bapak tebal gila. Tebal gila. Dia ni sempul. Macam kayu. Lima. Ha, ini lagi tebal. Lima. Sekejap lagi kau diam kau. Syik lagi kau ni. Masuk ID bang. ID je lah. ID je. Nenek kaya. Yang kaya dia. Yang kayap je ni. Sayang, baby letih lah. Ha? Nenek buka ni sayang. Letih. Baby demam. Demam. Ya. Baby demam. Tak apa. Jaga rehat. Suara apa tu? Suara ni dah ngantuk. Bukan ngantuk. Ngantuk lah juga. Tapi ni dah berapa hari demam. Demam ke? Dia malam je mesti nak demam. Semalam nak tidur. Kan tak tidur dengan sayang. Baby demam semalam. Oh ya? Tak apa. Ni hilang demam. Okey? Demam juga. Demam Tapi juga. biasanya hari ni kan boleh manja-manja dengan sayang. Oh ya. Tak apa. Hari ni manja pokok. Nak apa bagi tahu je hari ni? Bapak besar. Nak apa? Uish. Apa tu? Paling sebat tu. Tengok. Uish. Okey, dia kata wedding wish. Sabarlah. Sabar. Ada lagu ke? Alah? Terkeluar. Sabar. Ada lagu tak sayang? Oh. Teng. Okey, dengar Assalamualaikum warahmatullahi taala kepada Nini dan Mal. Selamat pengantin baru. Semoga dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Warahmah. Betul-betul Warahmah. sebutnya. Warahmah. Warahmah. Hingga syurganya. Syurganya Mal. Nerakanya Nini. Oh? Macam lain tu. Kepada Nini dan Mal. Selamat pengantin baru. Semoga dikurniakan keluarga dan Mal bagi Nini duit banyak. Wah. Itu tambah. Asal duit. Wah. Asal muka. Terima muka kasih baby. lah. Muka sayang duit. Muka sayang duit. Salam maklum sekeluarga. Maklum baby lah. Ha? Maklum baby ni. Maklum apa? Maklum bagi. Wih banyak sayang. Oh. Maklum bagi 200. 200. Ha. Gila 200. Aduh, ni berat kosong kan? Sayang, kad je dah mahal. Ni kad Nina. Ya. Diorang memang banyak duit. Wow. Tak pelik lah. 200 Alhamdulillah. Terima 200. kasih Maklum. Terima kasih. Tapi betul lah dalam kad tu dia kata semoga Mal dapat memberi Nini duit yang banyak tiap bulan. Dia tulis Amin. macam tu sayang. Ya, tak apa. Boleh. InsyaAllah. Dulu kan sayang kan. Ni kan sekarang sayang dah kena start bagi baby nafkah tiap bulan. Dapat je. Maksudnya. Sayang, tak Akish kata kan. Kita orang nak pergi Pangkor guys. Akish kata hari Rabu diorang hiking. Pergi hiking. Tak nak. Hiking tak nak. Tak sayang. nampak kes Rosalinda hilang. Dekat Pangkor tu. Tak nak Rosalinda hilang. Tak nak. Jangan. Sayang ada selit kat mana-mana. Selit apa? Baby baca komen diorang. Apa yang selit? Baik mengaku. Mana selit daripada tadi tau. Mana? Saya daripada tu. Tengok. Sumpah. Fina lagi. Saya Sumpah, cakap. tolong buka. Cakap.
Air tolong buka. Cakap korang ada tak ada selit-selit belakang? Mana pusing? Alah RM10 berapa? Alah RM10. Ya banyak. Jiwa dia kata dia 210 habis situ. Korang kerja. Aku dah selit 210 boleh dapat minyak. Korang ni tai lah korang. Punca. Aku cakap dah jangan komen. Jangan komen. Korang memang tai. Korang tu tak. Sumpah aku cakap. Baru dah lepas duit minyak. Okey lah. Ya, lepas duit minyak. Patutlah baby tengok saya. Tengok ah, bila dah terbiasa buat kerja macam tu, dia tiba-tiba letak kat belakang. Patutlah panggil lain tadi. Ada dia ni suka-suka baby ayah-ayah kalau letak belakang Dekah aku. Ada bini pun masuk air. Masuk air tu macam mana? Ha? Masuk air macam Masuk air lepas ni kita live, kita masuk air. Sebab semalam kita tak. Indahan wajahmu. Cantiknya ni. Tengok ni sayang. Hush. Tengok ni. First time saya tengok Cantik sini. kan dia macam ni. Tengok. Nampak dalam. Oh, smart lah. Jadi siapa boleh simpan lah bagi saya. Macam spender sayang nampak dalam. Dia. Jadi agak CSMB sepeda. Bos tak pernah nampak dalam Tak pernah lagi sinar. Kau tahu Mal pakai boxer apa? Kau percaya lah cakap dia. Garut. Agak baby tahu lah baby dah tengok. Dia pakai boxer. Rupanya Mal ni berminat warna pink. Mana dia geng aku pakai boxer yang tu je. Selama ni kau pernah nampak Gajah, unicorn gajah. kan? Kau tahu tak dia pernah pakai, dia ada Hello Kitty pun. Hello Kitty tu orang tahu bukan Hello Kitty tu. Alah tak nak mengaku pula cakap macam tu. Tak nak mengaku. Itulah bukan Hello Kitty. Tu apa? Kuda yang ada tu. Tu unicorn. Unicorn, Itulah baby sebut tadi. Unicorn. Habis lepas ni semua cerita. Aku punya boxer semua ada cerita ni. Memang Ini jenis. akan, kalau dia Buka aib. Cak. Mana dia baby tak pernah buka aib orang. Tu. Boxer. Baby orang yang paling susah nak buka aib orang. Tadi. Kamu cakap buka. Hari tu sayang ada buatlah nangis Padahal. Baby kan. Baby sumpah tak tahu yang tu kan. Besoknya baru baby tahu. Sayang buatlah nangis. Mana dia jalan lagi. Agak-agak. Saya ni kantuk. RM50 ni. Yang kalau sampul macam ni kan. Yang elok Kenapa macam saya ni. nangis? Yang elok macam ni kan. Simpan tau. Bagi saya. Kenapa saya nangis? Saya nak simpan. Ha? Kenapa saya Tak nangis? ya, tak nangis. Agak-agak muka gangster nangis. Kalau saya... memang lah. Ini apa ni? Sampul lawa tu ada tak? Aku nak sampul-sampul yang macam ni. Nampak? Dia macam ni. Waktu macam ni. Dia lawa gila. Dia nampak lawa. Aku nak simpan. Dekat TikTok ni tak boleh. Kalau kat TikTok ni... Tak bagi orang kan Sayang, lepas ni. kalau kat TikTok ni, baby letak sarang kaya lah baby. Ha? Seorang RM1. Boleh kalau dia orang nak bagi. Kau nak bagi ke? Kalau kau nak bagi yang mana tu boleh je. Tak ada masalah. Tak ada, baby cakap je. Baby tak ada minta pun kat orang. Yelah tak apalah. Yang ni bagi kamu. Yang belah Tak nak, baby nak duit sayang juga. Yelah sekejap saya minta kaut kat dia. Boleh? Kaut kat dia. Baby tak nak minta diorang, baby nak minta sayang. Okey saya minta kaut kat dia. Okey sekejap. QR. Tak payah. Jangan. Ha? Jangan. Asal lah. Ni kaut. Jangan. Itu QR mah. Baby Tak sempat SS. Baby, kan? Kena lagi. Kena lagi lah. Kan saya cakap tadi jangan sebut yang tu. Sekejap. Alah, cuba. Kata tak, dia memang tak boleh. Awak ni. Ni exhibition ni. Exhibition ni. QR tak boleh. Dia tak boleh. Lah, manja hati. Okey, salam kaut. Banyak lah. Ha? Salam kaut. Kepala kaut dia bagi 1 sen. Buat apa? Sayang ni, orang bagi. Terima kasih je lah. Ya, terima kasih. Masalah Sayang 1 sen. sekarang Ada. Saya dah kahwin, dah kena RM5. Terima kasih lah. dah kena belajar Salah bersiko. kaut. Ya. Sorry. nak kena pukul. 30 saat depan skrin. Masalah tak boleh. Sayang letak dia lama-lama. Lepas tu saya ke baby pula. Bukan, tak boleh sebut benda tu. Tak boleh lagi.
Live kat akaun Sarah ke dah? Kalau saya live pagi macam ni pun 10,000 malas lah. Besok lah. Iya ke? Tak percaya baby. Ush. Kopi. Kita nak bermimpi jadi ketahuan. Juga. Tapi tahu macam mana cara. Macam ni lah kita tidur. Duit letak tu. Mimpi je lah. Ini bukan ketahuan, ini ribuan. Tak ada. Ini bukan ribu. Ini rezeki. Alhamdulillah. Ini bukan sampul surat. Oh, ada tulisan. Oh, ada tulisan lagi? Ada. Siti Isteri Kosim, Ha? Jalan Sarida, Kampung Delek, Kelang. Tak payahlah sebut. Ni. Yalah, Siti Isteri Kosim. Tak tahu. Tak tahu? Siti Isteri Kosim. Tak tahu? Tak tahu tu. Tak Yang ni? kenal ya. Kosim Johari, Jalan Adik-beradik lah tu. siap tulis tu, Jalan Sari. Tak sebut lagi kan, orang pergi rumah dia pula. Sayang. Ush. Dah tulis surat. Kok banyak? Ada tulis surat. Weh, ni siapa tu? 200. Eh. Baby rasa ni kat Siti di rumah. Ha? Tadi ada dua kan? Yang 200 tadi? Dekat side baby kan, diorang banyak bagi duit banyak. Kat City Founder. Baby rasa Tadi kat City Founder. Oh, kat City Founder datang tadi. Saya pesan. Laki dia tadi. Ya. Ha. Dia tegur saya tadi. Kat City Founder tu. Dia memang dia tak apa lah. Bagi emas je. Memang kaya. Lepas ni Nanti kita kan akan jadi macam tu. kalau baby nak buat bisnes, baby nak bagi orang emas juga. Nombor sisi kau tulis. Kau tulis 76. Tak, ikut saya tak. Saya dah 2 kali yang kena. Berapa kali ikut saya kena beli? Tak tahu lah saya. 3 kali je. Ikut saya. Dah settle. Kenapa sayang tak keluarkan duit dalam ni? Ha? Ni keluarkan. Yang tu saya nak ambil sampul. Yelah Sampul duitnya sampul. keluarkan lah. Yalah. Dulu lah, sekarang tak ada lah. Baby akan kumpulkan duit 50. Ni semua dah. Sayang ada sorak-sorak lagi ke? Ha? Tak ada. Betul? Tak ada, sumpah tak ada. Tak ada. 7624 7624 32 67 96 76 24 7624326796. Ni. Tapi CIMB. Kalau kau nak salam kau kan. Kalau mana nak jauh, tak ada nak bagi lah. Ni lah. Jangan cakap saya minta, korang yang nak bagi lah. Nanti sekejap lagi ada artikel pergi ambil. Kata aku mengemis. Kepala nenek dia mengemis. Orang nak bagi. Orang nak bagi. Kalau aduh, kena warning lah. Ada orang bagi kat dalam ni je. Sayang, baby tak cakap apa-apa. Mulut sayang dari tadi kena warning. Asal lah. Mungkin nampak duit. Dia lain pula. Dia kata violation ni ya. Oh, Apa ni? Violation. Aduh. balas pakai sayang punya je lah. Tak boleh sebut nombor pula. Macam-macam lah. Sebab tu aku cakap tunjuk QR lah. QR tak pernah kena ban pun. Semula lah. Tak. Semula. Penat aku dah ni. Live balik.